Hello guys, hari ni kita akan masak cucur kucai. Cuaca dekat luar pun baru je lepas hujan. Sangat sesuai untuk makan benda-benda yang panas. Okay, kita ada daun kucai dekat luar. Cukuplah untuk letak dalam cucur kita, walaupun tak banyak. Okay, bahan yang diperlukan adalah tepung gandum, 1 biji lada besar, 1 biji bawang besar. Sukatan dia, saya sukat pakai cawan. Yang ini 1 mangkuk saya letak 4 cawan tepung gandum. Ini adalah bahan yang dah siap potong, dah siap basuh. Bawang besar dan juga lada merah besar. Saya tak letak lada cili api sebab takut terlalu pedas. Okey, ini adalah daun kucai yang kita baru je ambil dekat luar tadi. Kita akan basuh bersih dan potong kecil-kecil. Okey, ini adalah daun kucai. Masukkan dalam adunan kita. Kemudian kita nak cucur kita ni lembut, boleh masukkan 1 biji telur. Masukkan sedikit garam dan juga sedikit serbuk perasa. Nak guna kiuk pati ayam pun boleh, nak guna kiuk pati ikan bilis pun boleh, nak guna cukup rasa pun boleh, nak guna ajinomoto pun boleh. Saya guna apa yang ada dekat rumah je, saya pakai ajinomoto. Air sukatan dia saya pakai 2 cawan. 4 cawan tepung, saya pakai 2 cawan air. So adunan dia akan nice lah, tak terlalu keras. Dia jadi lembut-lembut, rangut dekat luar, lembut dekat dalam. Kalau korang nak yang cucur yang jadi sekeras, yang sangat rangut, korang boleh kurangkan air. Kacau-kacau. Adunan tepung kita dah nak siap. Korang boleh tengok tepung cucur kita ni sangat-sangat nice dan jadi elok. Yang ni kalau kita simpan dalam peti semalaman dan goreng keesokan hari lagi sedap. Yang ni saya goreng terus lah sebab nak makan terus kan. Mula-mula panaskan kuali. Kemudian bila kuali dah panas, boleh masukkan cucur. Buka api besar. Yang ni saya pakai minyak bekas goreng ayam, lagi sedap. Buka api besar, masukkan cucur. 1 mangkuk cucur ni boleh dapat 3 kali goreng. Kalau nak goreng separuh, nak goreng keesokan pun boleh. Nak goreng terus semua pun boleh. 1 mangkuk ni cukup lah untuk 1 family makan. Korang buat minum petang, minum pagi, sangat sesuai. Bila cucur tu dah nak masak, dia akan terapung dekat atas. Okay, bila dah terapung, kita boleh lerai-leraikan dan balik-balikkan supaya bahagian satu lagi tu masak. Buka api besar dan pastikan minyak banyak. Kacau-kacau. Bila cucur dah nak masak, kita boleh angkat. Kalau nak garing, boleh biarkan sikit lagi, okey? Bila dah masak, boleh angkat dan toskan minyak-minyak tu. Okey, cucur kucai kita is done. Ini adalah yang pertama. Kita akan goreng second round pula. Okey, second round. Buka api besar. Biarkan seketika. Bila cucur tu dah naik ke atas, barulah leraikan dan balik-balikkan. Korang tengok cucur kita lembut dekat dalam, crunchy dekat luar, sangat sedap. Last round. 3 kali goreng. Dapat 3 kali goreng. Okey, cukup untuk makan. Dah masak, angkat. Cucur kucai kita is done. Sangat sedap dan menyelerakan. Korang boleh try buat, okay? Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.